One, kawan Mia. Buka. Ke depan. Reposition. Weh, seram aku tengok Nisa. Dia tu hincit-hincit dia main juga Try Kifa. Kau tengok ada lagi hincit-hincit ni. Kau nampak. Dia paksa. Lia, bagi aku main JS boleh. Mari datang. Ah, Kak Nisa. Tak payah main kaki Nisa. Kaki macam. Tak payahlah, besok siapa nak coaching? Tengok kawan. Nanti teruk kakinya halah. Yang ini pun degil betul. Besok nak pakai lagi tau. weh cantik GD dia main. Siapa GD dia? Tahu Mira katanya. Nampak Mira. Dia minta saya. Oh, kalau dapat Kak Iyat ni. Ke depan. Kak dia kata ke depan Mia. Mia kena ke depan. Slow Kak Nisa, slow. Terbang. Apa yang ditunggu Nam? Dia tunggu Yat. Kau tunggu Yat ke? Kau tunggu apa? Dah, jaga Yat udah. Masalahnya aku. Buat saya kena potong lah. Awak kita main dekat Stadium Juara. Stadiumnya ayah. Stadium Juara Bukit Kiara. Tu nampak tak? Kita punya friendly setiap hari Jumaat 8.30 sampai pukul 11. Okey, sekarang perlawanan antara NFA dan Isilis. NFA pakai bib blue black, Isilis pakai apa? Purple. Okey. Ya, kan risau kan? Gitong pun risau tengok dia. Itu kalau paksa nanti makan bengkak kan? Masalahnya itu mesti tak suruh bengkak lagi. Tak, dia kata dah boleh jalan. Boleh tu. Cuma dia push sekarang ni. Mungkin kalau esok lu. Itulah. Tu nanti kalau meletup lagi sakit. Tukar GS hitam. Siapa pakai GS hitam? Tu GS hitam. Kifa. Kau bully udah Kifa. Tadi kau main mana? Tiba. Aku tak ingat saja. Tadi Kifa dah bukan GS tu. Dia GS lagi kan? Oh, adik Syira main shooter ke? Dia penampakan. Slow. Sayang bola guys, sayang bola. Sudah, tarik sikit sudah dapat. Easy. Sudah. Mana? Apa? Buatnya nanti tu sedikit ke depan tolong dia. Tak sudah. Tak apa tegur awal. Adik! Mia! Dia tak pin. NFA. Dia tak bergerak, cuma dia jenis pakai tudung macam tu depan. Dia bukan berjatuh. Aku pantang tahu. Aku datang. Jerit adik GD jerit. Jerit adik. Udah GD tu ada kosong udah. GD banyak kosong. Cari ruang. Jangan berkumpul. Buka. Dek. Cari ruang. Buka. Salah orang. GD tu tak boleh. GD kosong. GD kosong ni korang. NFA, GD korang banyak kosong. Ke depan. Cari bola. Mia cantik. Mia kena ke depan Mia ke depan. Ya. Tak boleh. GD dia tinggi. Kakak Eda dengan Kak Mun. GD dia macam ni. Tak boleh main lock. Kita tak boleh lock. Kena side. Gigi dekat damai semalam. Gigi kat damai hari Rabu tu. Boy, gila. Lapang weh.
terbang. Mana NB dapat? Tiba-tiba dekat tepi kot ada budak tu. Weh, tiba-tiba Boleh main tak? You're not in position yet. tak dia kata dia ada tim sendiri. Dia ada tu. Weh, Eda, tiba-tiba dia dah intercept. Tiba-tiba dia intercept. Dia ada tengok. Tak, Syah ajak dia lah. Tak, dia ada tengok orang main MB lah. Gigi sana dia tengah main dengan kawan dia kan. Dia GD. Lepas tu, dia main shoot. Baling gitu je shoot. Baling situ je shoot. Yang shoot tu dia baik. Itulah GD-nya. Oh, yang shoot tu. Ya, shoot last game kita orang tu. Macam gitu je kan dia shoot kan. Aku ingatkan dapat yang putih-putih tu bukan. Dah kan 2-1. Tak apa. Mat, berapa Mat? 2-1. Awal bal. Mesti kakak kau yang shoot ni bukan kau. Kat rumah. Awak boleh ke join mana-mana team? Wawa pick tu. Awak boleh join je NFL team. Join je kita orang punya team. Korang DM dekat DM admin tu. Nanti admin reply. Ya. Kita orang berdua je. Sama je. Okey, nanti join je. Oh, power lah. Kau balik jadi laki kau ambil. Dua-dua. Okey, dua sama. Kita lah weh. Korang jangan jerit-jerit. Weh, kita lah. Second lah, belum ah. Asal macam lama sangat. Apa benda tak rasa sabar sangat ni? Belakang Ha? Itulah. Kau mak. Aku perlu tak ada ni. Dah. Peluang akak ni basah dah. Akak macam main tournament. Minta bola kau. Sampai sepeda basah ni. Alamak, kejap je korang. Kalau nak ikut training boleh ke AWC? Nak ikut training je, lawan susah-susah nak attend. Awak boleh je. Kita akan training setiap hari Ahad 9 pagi sampai 11 pagi dekat Taman Zakbar TTDI. Okey, lepas tu kita punya friendly setiap hari Jumaat dengan hari Rabu. So kalau korang free yang mana-mana korang boleh join, tapi korang DM admin dulu untuk admin masukkan nanti dalam grup kan. So that korang boleh tahu dia bila main, bila ada game, bila ada training, macam tu. Okey. So pada mereka yang nak join kita punya team NFA, korang teruskan PM admin Nanti admin akan reply. Oi, baik Ashira. Tengok gigi dia. Lompat tu dapat tu. Au! Menjat. Terima kasih yang mana baru masuk. Sekarang kita tengah friendly di stadium Juara Bukit Kiara, tapi kita main kat outdoor. Tak boleh kat indoor lah. Indoor untuk NSL je kan. So kita punya team kita akan buat friendly setiap hari Jumaat. Setiap Jumaat kita akan friendly dekat sini. So far kita dah almost 2 months kita main kat sini hari Jumaat. Dan kita punya weekly training setiap hari Ahad 9 pagi sampai 11 pagi di Taman Zakbar TTDI. Sebelum korang join, korang boleh PM admin dulu. Nanti admin akan bagi tahu detail lah. Okey, terima kasih kepada 32 mata memandang. Thank you korang. Korang tengok. Rebound lah korang. Lepas dah shoot tu rebound terus. Ika sayang bola. Try kak. Kak tu tak, ini yang aku panggil je ni, aku tak tahu nama ni. Ada AGA try. Showing the fan, penalty. Bate, free, belakang. Contact. Good, keeper.
Ingat korang Empire ni tak bagi kita center tunggu orang. Terus masuk. So korang kena reposition terus. Awak kita main dekat ni Stadium Juara Bukit Kiara. Nampak tak? Kompleks Sukan Negara Bukit Kiara. Kita main kat outdoor. Kita tak boleh main dekat indoor. Indoor untuk NSL saja. Okay. Weh, GD dia power ni. Oh, ke kaki. Ni tournament ni, kalah tournament ni. Serius ni kalah. Malam ni kita orang mewakili negeri lah, negeri selatan tu dari Negeri Sembilan, Melaka. Macam tu lah kita orang main. So kali ni macam betul-betul orang kata apa? Betul-betul main tournament lah. Dua-dua kau jalan kaki balik. Kan sama kan? Kau dua-dua balik jalan kaki. Wow! Inilah semangat betul. Gebut. Zura try je Zura. Zura boleh shoot jauh ah. Zura boleh shoot jauh. Kau tengok Syira dah penat lah. Bila kita penat, kadang-kadang kita tunggu. Bila kita penat oksigen. Okey, kita. Kita. Betul kita. Black Rose dengan Zest. Berapa? 3-4-4-2. Alah. Black Rose dan Zest.